lah masih gol yang satu sepakan penalti tak ke? Tapi dapat mengumpul lah 8 gol terbanyak lah sekarang ni. 8 gol kau rasa selamat ke? 8 gol. Selamat tapi masih ada harapan lagi. Dekat pergi suku hari kan. Masih ada harapan itu. Dekat bawah tu ada lagi bangsa-bangsa harimau nak makan tu. Makan Haaland Hugo Harry Kane 6 gol, Mbappe 2 gol. orang ada pun 7 lah. Orang 7. Nombor 7 lah. 7 lah. Tapi ada dua mengatakan yang Ronaldo ni kita nak mencin lagi. Dia pada umur dah mencin, tapi kita tak nak mencin. Kau tak nak mencin, tapi 2030 kan dia jadi tuan rumah, tak kan? Kau jadi tuan rumah kan jadi penonton, kau mesti nak main juga. Tapi itulah macam dia main lah, Messi pun main, nak semua main lah. Meriah dia kan. Umur dia pun dah 40 lebih, 45 tau. Tak 20 umur 54 boleh main lagi. Tapi tak tahu kalau coach tu nak turunkan dia, kalau coach tahun ni hidup lagi. Hidup lagi. Dia depends pada coach juga yang mungkin nak ketengahkan pemain muda. Kalau Bruno tu mungkin kalau dia 2030 Vitinha tu sunyi dah pick lah 2030 tu kita puncak kiri orang tu. Padu lagi main lah. Ada harapan kan untuk pergi skor akhir jadi lah. Tak pergi mana. Macam Mbappe tu kita assume kita play muda. Tapi dia dah 3 kali juara World Cup. Ronaldo dah 6 kali. Maknanya kalau ikut aku rasa kalau Mbappe nak main lagi 3 edisi, ada peluang lagi. Dia buat macam Liga Tarkam tu, macam boleh banyak skor banyak gol. Lagi pula ada 48 tim main. 48 tim. Maknanya kau ada assume untuk jadikan lebih banyak. 14 banyak. Tapi tim besar-besar pun semua tersingkir macam Jerman. Alah tu sebut sebab Jerman ke awal. Jerman, Belanda lagi yang besar. Portugal yang balik pulang awal bungkus. Brazil. Aduh. Yang paling sedih ni lah. Brazil ni ada resource yang ada. Dia bersumbat antara Eropah. Maknanya dia tak fit dalam situasi sambal, dalam situasi keadaan biasa ada sambal. Sambal pula dia sambal kecil kan. Sekarang dulu sambal pun ya Brazil dikenali sebagai game yang kuat yang impact tebal lah. Daripada start positioning tu solid. Tapi kebanyakan pemain MU lah pemain Brazil ni kan. Dia tak ada dia ni sambal tu. Banyak player dia pergi keluar hantar dia macam memang original Brazil. Orang takut orang tu. Orang Brazil cara bertahan defending tu. Ya, semua bertahan. Sekarang ni Brazil kan ayam Penuh dengan bunga-bunga ni, berskill tau. Sekarang ni lebih dari football lah, tak ada skill, tak ada over skill sangat. Situasi banyak sekarang tak ada over skill. Kalau dulu ada, siap boleh kendali. Tapi tim yang ada harapan tengok Norway kan, sokong Norway. England sokong juga, tapi Norway dia macam apa ni kan? Sebab ada Haaland kan, semangat tu. Tapi orang kaitkan Norway sebab ada Haaland, tapi pada hakikatnya kalau player Norway itu sendiri tak dapat pas dekat Haaland ni batu je kat tengah padang tu. Kalau kau tengok Arsenal Brazil, support daripada tim kuat daripada kiri, daripada kanan, daripada tengah. Dia start main-main di kat tengah. Okay, mana kita nak mark Haaland dia dah lari kat sini. Okay, aku akan lari ke sana, aku akan dapat kali ni dengan tinggi kan. Dengan tinggi dia kau terlepas dekat Haaland. Kau tahu ada apa dia buat. Memang badu lah. Dah macam tengok macam City main tu. Norway pun banyak yang tinggi sedap lah badan dia. Mungkin England akan struggle lawan Norway. Bagi jauh lah. Walaupun dia berjiran. Tapi anggaran final agak apa? Final okey lah. Secara official lah Argentina yang confirm lah.
Malah nak buat Spain Indo. Morocco ataupun Perancis rasa. Morocco Perancis ni peranan di intensity tinggi. Aku sejak 2-3 hari ni aku macam berfikir siapa yang boleh menang? Mana susah nak pilih. Dia boleh menang. Power ni Nak cakap Perancis susah nak pancit dua-dua player tu. Susah nak tapi pilih. teka lah. Okey, untuk pagi ni Perancis Argentina final. Argentina Tapi Morocco pun kuat juga, tapi tak mustahil Morocco boleh layak pergi final. Tapi atas kita ni lah Perancis dengan Argentina. Tapi player Morocco tu ada striker dia, Saibari ni killer lah untuk pasukan ni. Dia tak siap tu. Tapi aku tak tahu pagi nanti dia boleh main tak. Kalau dia main, masak aku rasa kalau ikut rasa hati aku nak Morocco menang. Tapi kalau macam based on tactical aku mungkin tak sebelum menang. Tapi aku nak Morocco menang. Tapi kalau Morocco menang pergi final jumpa Argentina, aku rasa FIFA tak boleh akan bagi punya Morocco angkat balik ke dunia ni. Macam orang Tapi dia bagi Argentina malah takkan pergi negara Arab, negara Afrika sebab gila kau Morocco menang ke dunia. Takkan lah. Melainkan Perancis dengan Argentina boleh lah, tak apa lagi dulu. Tapi kalau Morocco pergi final, dia akan bagi kau Messi akan bagilah masa tamhal lebih daripada Messi. Mestilah. Confirm Argentina lah. Inilah. Siap orang troll Argentina bukan Argentina. VAR Argentina. FIFA. Ini bukan anak ikan ni, anak ayam ni. Anak mat. Nama anak ikan, dia Boleh menang. Kalau kalah tu buat cara kalah. Kita sebagai peminat kita okey. Tapi kalau menang dengan cara yang kotor, dengan cara yang tak sepatutnya, kita protes. Kita kecewa tu. nampak gaya main tu. Si Argentina lah, memang hat-trick lah. 2 kali angkat piala kan. Tapi aku nak tengok England menang. Sebab apa? Bukan nak tengok menang, nak tengok game dia tu. Sebab memang England dengan Norway tu. Tu lah. Kalau jauh di sudut hati aku memang nak England menang. Aku dulu minat. Tapi tak tahu nak pilih lah. Kalau dulu orang bertembung kan. Kau ni bukan minat England, sakan-sakan. England lah. Tapi dah minat dengan Norway ni. Apa? Sebab lebih kurang macam lebih kurang ni doang. Itulah. Tapi salah satu mesti akan tersingkir lah. Takkan dua-dua negara berpalang ni layak kan. Norway dia berpalang, England dia berpalang juga. Lepas tu satu lagi Switzerland berpalang juga dia. Portugal pun palang lah. Portugal Tapi kat dia tak ada palang. Ini terang palang besar. dia tak palang tapi jersey ada palang. Ada yang dapat, dia dah palung. Okey, sudah. Yang saja. Semoga tim yang kita menang, tim yang kita layak menang, kita akan menang lah. Tapi korang jangan bertaruh. Ini korang ni bukan percaya ni. Ada yang taruh ni, jangan taruh. Haram. Kita enjoy 4 tahun sekali. Siapa yang bertaruh Portugal menang tu memang lupa lah. Padan itu yang ada dekat Facebook tu. Ada bila dah kalah tu lima dah koyak. Kau pergi baling kursi ada. Itu Messi Argentina lawan Mesir, itu memang gaduh lah. Yalah Papa Arab Mesir tau ramai. Lepas tu lawan pula geng Argentina memang bergaduh lah. Lain fahaman bertembung dalam satu tempat tu. Panas. Memang panas lah. Kita dah belakang tengok. Tu game pula buat sebelah. Itu mengancing pula Argentina. Kan terbang lah Messi. Tak perlu api untuk bakar. Memang dah terbakar lah. Tak ada satu dunia pun tak jumpa lagi yang bergaduh. Malaysia je gaduh. Special walaupun dia pula terlebih Mesir, terlebih Argentina. Tapi yang gaduh tu banyak muka-muka bersih, muka-muka Arab lah. Tak nampak macam kat Malaysia. Ada kat Malaysia. Muka Mamat Janggut lah. Mamat Lambang. Anak kacang lah. Sebab dia memang bang. Kat JB dia. Yang gaduh tu kan. Kat Subang dia kes, kat Asal Cafe. Kat JB ada. Gila. Bola lah. Ngawal emosi lah. Kena kawal emosi lah. Dah nak habis ni lah. Kena tenang kawal emosi. Relax. Benda boleh bincang, benda boleh gaduh. Dapat kawal lah.
mata kita kan yang bagi-bagi yang bekerja tu. Final yang terakhir kita tunggu lagi 4 tahun. Mana dekat Betul. Portugal, 3 negara lah. Tanya. Dan Morocco. Ini semua negara yang pernah menang lah, tapi Morocco tak menang. Portugal pernah menang. Sekali aja. Tapi sebenarnya 6 negara sebenarnya. Untuk pembukaan dia, aku tak ingat nombor lagi. Tiga je. Nah, Senang tak? pembukaan dekat negara lain. Lepas tu yang betul-betul main kat 3 negara lain. Jadi kau check, dia bukan 3 negara je. Ya. Oh, Malaysia. Bukan, gajah. Agak Ronaldo main lah lagi untuk 2030 ni sebab Kau Portugal pun dia kat rumah, dia kena main lah. Takkan dia penontonnya siapa main. Kalau aku tu rumah aku main. Kalau kau nak Ronaldo main? Aku nak. Dia keeper pun okey lah. Janji dengan Ronaldo yang mula. Kau nak Ronaldo main sebab dia ada sentimental value ke ataupun macam Kalau sensasi dia gol tu paling baik tau. untuk kau terinspirasi dengan kisah silap hidup dia ke? Tak tahu lah. Ada dua, Messi dengan Portugal. Messi dengan Ronaldo. Sebab tak tahun lepas kita sokong Messi kan. Sebab Ronaldo pernah join MU. Tak tahu lah. Bukan aku yang mesti ramai lagi kan. Batal ditotong. Orang minyak itu salah satu faktor besar dia. Tadi itu bersih, sehat, keep healthy. Tapi agak malang tu Ronaldo. Tak ada lagi video ni. Lengkap. Career dia tak Sewa lah, Portugal buat Ronaldo tu macam patut. sambal tak cukup rempah. Tu. Ada rempah tu. Rempah tu ada lengkap. Ini dia bola paling tertinggi ni betulnya ada lah. Kalau tak ada macam tak lengkap lah. Memang kecewa lah macam hidup lah. Semua yang star-star semua dapat dah. Tapi ini betul-betul star pun tak dapat lagi. Messi ni dapat dah. Ini yang kau target 4 tahun lepas dah dapat dah. Ke parti je. Walaupun agak malas game tu dengan Perancis. Berdebar yang tu dengan tu. Nanti tak pernah menang. Star-star lah. Cuma nembak tak ada lagi kan. Memang lebih lah. Memang lebih. Zaman muda dia tu. Kaki dia tu macam tisu. Aduh. Time game 5 Brazil 12 tahun lepas, tim tu lah kena bantai dengan Jerman 7-1 dekat Brazil. Gila tak gila? 7-1. Tak ada apa tu. Memang kat Jerman tu boleh terima lah, tapi memang tak boleh terima. Untuk pindah Brazil tu keputusan dia tak normal. 7-1. Memang tak normal. Di luar normal kemanusiaan. Saja. Semoga Kita berjumpa di dalam menjelang final. Kalau nak biar tu jumpa di final. Di kedai mamak berdekatan.